Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu ulasan ataupun reaction secara ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang mengatakan bahawa berhala adalah Tuhan bagi orang kafir. Statement ini saya dapat daripada grup WhatsApp yang dikatakan oleh seorang yang bernama Rustam. Di mana saya dan dia adalah ahli dalam grup WhatsApp tersebut. Dan ahli-ahli grup WhatsApp ini sering berbincang ataupun berbahas tentang Islam, tentang ketuhanan dan sebagainya. Reaction saya ini ataupun ulasan saya ini tidak bertujuan untuk mencela atau merendah-rendahkan atau memaki hamun atau menghasut sesiapa juga. Melainkan saya ingin berkongsi pandangan yang mungkin bercanggah dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Rustam. Dan mungkin juga untuk memperbetulkan jika ada kesilapan yang beliau pegang dalam statement beliau. Statement beliau, ada saya sertakan di sebelah, ia berbunyi, saya bertanya kepada beliau, so, kamu akuilah berhala itu Tuhan. Jadi saya bertanya kepada dia, apakah ia mengakui berhala itu Tuhan? Kemudian ia menjawab, memanglah Tuhannya orang kafir. Ya. Tapi sampai sekarang pun munafik macam kamu tak jawab soalan saya. Jadi poin yang saya fokuskan ialah ia mengatakan memanglah Tuhan orang kafir, yakni berhala tersebut. Baik. Apakah benar Tuhan bagi orang kafir itu berhala? Baik. Kita buka ya, Al-Quran, surah Taha ayat 14. Ya, boleh rujuk Al-Quran. Yang berbunyi, yang bermaksud, ya, saya bacakan maksud dia. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku. Dirikanlah sembahyang untuk mengikuti akan aku. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT menegaskan bahawa hanya dialah Tuhan satu-satunya. Ya. Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku. Maka dalam ilmu Tauhid, mengatakan bahawa Tuhan itu zat yang bernama Allah. Maka yang berkalam ataupun berfirman adalah zat. Maka apabila kita sebut Allah, maka kita, dengan secara automatik ia merujuk kepada zat, iaitu Tuhan. Maka Allah Ta'ala telah menegaskan hanya dialah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan melainkan dia. Ini realiti. Akal yang waras tidak dapat menolak bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan satu-satunya, tiada yang lain. Bahkan secara realitinya, dengan hujah-hujah dan dalil-dalil akli daripada langit dan bumi, daripada diri kita sendiri, adalah bukti ataupun hujah bahawa Allah Ta'ala itulah satu-satunya. Kerana apa dalam ilmu Tauhid mengatakan
maksud ataupun hakikat ketuhanan atau mana Tuhan itu, iaitu zat yang kaya dari yang lain dan berkehendak yang lain itu padanya. Zat yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Dan ia diperlukan oleh yang lain. Siapa yang lain itu? Iaitu makhluk. Makhluk ciptaannya yang memerlukannya. Itu maksud Tuhan. Maka apabila kita buktikan dengan akal, dengan dalil-dalil Quran dan dalil-dalil dari langit dan bumi, maka jelas Allah Ta'ala itulah satu-satunya Tuhan. Baik. Dan lagi seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Maksudnya, katakanlah bahawa dialah Allah yang Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tiada sesuatu pun yang setara ataupun sebanding dengannya. Maka jelas Allah Ta'ala mengatakan, dialah Tuhan yang Esa. Satu-satunya Tuhan. Tiada lagi Tuhan yang lain melainkan dia. Kerana yang lain itu makhluk. Baik. Tetapi orang-orang yang berkata bahawa Tuhan orang kafir itu berhala mengambil dalil daripada ayat Quran. Ya. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Maksudnya, dengan yang demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad? Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya. Dan ia pula disesatkan oleh Allah Ta'ala kerana diketahuinya bahawa tetap mereka itu akan kufur ingkar. Dan dimenterikan pula atas pendengaran dan hati serta diadakan lapisan tutup atas penglihatan mereka. Maka siapakah lagi dapat memberi hidayah? Tunjuk. Sudah Allah. Oleh itu, mengapakah kamu tidak insaf dan tidak ingat dan insaf? Orang-orang yang mengatakan bahawa berhala ataupun selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, bagi mereka, berdalilkan ayat ini. Ya. Dengan mereka berkata, itu firman Allah. Allah Ta'ala sendiri yang berkata. Ya. Hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Setengah orang yang ingkar. Baik. Pendapat ini tidak benar. Kerana Allah Ta'ala mengatakan, bertanya kepada Muhammad. Bukan Allah Ta'ala itu tidak tahu, tetapi untuk jadi iktibar kepada kita. Ya. Apakah fikiranmu terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhi? Dengan arti kata, orang-orang tersebut atau mereka itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Mereka yang bertikat ataupun berkelakuan ataupun memuja hawa nafsu sehingga seolah-olah hawa nafsu itulah Tuhan mereka. Dengan kata lain, ayat ini tidak mengatakan hawa nafsu itu Tuhan yang sebenar-benar Tuhan sebanding dengan Allah, tidak. Allah Ta'ala tidak berfirman begitu. Tetapi Allah Ta'ala menempelak ya, orang-orang yang engkar itu dengan maksud ataupun tamsil. Kerana mereka menjunjung, mengikuti, mematuhi hawa nafsu itu. Mengikut apa sahaja apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, maka seolah-olah mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Artinya ini salah mereka. Salah mereka yang beralih kepada hawa nafsu untuk dipatuhi. Tidak sekali-kali ayat ini menunjukkan ataupun memaksudkan bahawa hawa nafsu itulah sebagai Tuhan. Baik. Dan lagi mereka yang beriktikad ataupun berpegang bahawa berhala itu Tuhan bagi orang kafir, mengambil ayat daripada surah Al-Anbiya
Ya. Itu kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Sebagaimana yang kita tahu, ya, umat di zaman Namrud adalah menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala datangkan Nabi Ibrahim, utuskan Nabi Ibrahim untuk mengajak kepada tauhid, mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang-orang, bahkan Namrud sendiri engkar kepada seruan Nabi Ibrahim. Setelah berbahas dan sebagainya, mereka tidak juga beriman ataupun mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pada suatu hari pergi kepada rumah ibadah mereka ataupun kuil mereka. Kemudian Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala itu. Dipecahkan dengan kapak ataupun apa-apa saja senjata, alat pada zaman itu. Dipecahkan oleh Nabi Ibrahim sehingga hancur. Melainkan satu berhala yang paling besar. Dan kapak tersebut disangkutkan kepada bahu berhala tersebut. Maka apabila pemuka-pemuka agama mereka datang ke berhala tersebut untuk beribadah, mereka terkejut apabila melihat berhala tersebut telah hancur. Melainkan satu saja. Mereka bertanya-tanya siapakah yang melakukan. Dan ada yang berkata, ada seorang pemuda yang selalu mencela berhala ataupun tuhan-tuhan kita. Begitu maksudnya. Maka mereka berkata, namanya adalah Ibrahim. Maka mereka hadapkan hal ini kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, adakah kamu yang memecahkan berhala-berhala kami? Maka jawab Nabi Ibrahim, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar. Kerana kapak tersebut tersangkut pada bahu berhala tersebut. Maka mereka berkata, ya, maksudnya, tidakkah kamu mengetahui, wahai Ibrahim, berhala-berhala ini tidak boleh berbuat apa-apa. Ia kaku, batu, yang tidak boleh bergerak sekepun. Maka jawab Nabi Ibrahim, ya, dalam surah Al-Anbiya ini, Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Jawab Nabi Ibrahim. Maka jelas bahawa berhala itu tidak boleh memberi mudarat dan manfaat pun. Dan jika ditilik daripada ilmu tauhid tadi, hakikat makna Tuhan adalah zat yang kaya dari yang lain dan berkehendak yang lain kepadanya. Maka berhala itu tidak kaya. Tidak pun maha sempurna, bahkan tidak sempurna sedikit pun. Hanya batu yang tidak bergerak. Jika lalat hinggap di kepala berhala tersebut, ia tidak mampu menghalau lalat tersebut. Maka terdiamlah mereka. Terdiamlah pemuka agama itu. Kemudian, Nabi Ibrahim terus berkata, maksudnya, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Ya. Maka orang-orang yang menyembah berhala ini adalah orang-orang yang dilaknat Allah Ta'ala kerana menyembah selain pada Allah. Maka ayat ini bukanlah dalil yang boleh kita katakan bahawa berhala itu Tuhan bagi orang kafir. Tetapi kerana kesalahan mereka, ya, menyembah berhala, maka seolah-olah berhala itulah Tuhan mereka. Kenapa saya membahaskan topik ini? Kerana perkataan yang mengatakan bahawa berhala itulah Tuhan orang kafir adalah satu perkataan yang syubhat, yang boleh menjatuhkan kita kepada kufur ataupun kafir. Kerana istiqad kita yang jaga hanya Allah Ta'ala itulah satu-satunya seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha tadi. Ditilik dengan segala hujah, akal sekalipun,
dengan melihat langit dan bumi dan pada diri kita sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kita untuk mengenal Allah. Ahli sufi ataupun ahli tasawuf sangat-sangat menjaga akan lisan kita, akan perkataan kita. Kerana perkataan pada asasnya menggambarkan apa yang dikatakan oleh hati. Apabila kita kata dengan perkataan yang jelas, memanglah berhala itu Tuhan bagi orang kafir. Dikuatiri, ia adalah daripada iktikad kita yang mengatakan orang kafir itu Tuhannya berhala. Maka implikasinya akan adalah dua Tuhan. Tuhan bagi orang Islam, Allah. Tuhan bagi orang kafir, berhala. Dan juga hawa nafsu. Ini adalah satu kenyataan yang sangat-sangat berbahaya jika kita ucapkan. Jikalau kita nak mengatakan sama ada orang kafir itu berhala, boleh kita katakan berhala itu sesembahan bagi mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan. Bukan kita kata memang berhala itulah Tuhan bagi orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Maka jagalah perkataan kita. Kerana apabila kita salah berkata, ia akan menjejaskan keimanan kita. Kerana apa? Iman itu tercabut ataupun batal dengan 3 perkara. Pertama, perlakuan kita. Ibarat kata, jika kita menghormati ataupun tunduk kepada berhala ataupun pokok kayu yang kita anggap haramah, yang angker, maka iman kita boleh tercabut, boleh batal. Dan yang kedua, dengan perkataan kita. Apabila kita berkata, berhala itulah Tuhan orang kafir, maka dikuatiri iman kita akan tercabut, akan batal. Dan yang ketiga, dengan hati. Apabila kita menganggap ataupun kita berniat bahawa berhala itu ataupun sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu menyamai ataupun setara dengan Allah, maka iman kita boleh tercabut. Boleh sahaja batal. Maka hendaklah kita faham dan hendaklah kita berhati-hati di dalam bertutur. Kerana apabila kita bertutur salah, ia juga akan mempengaruhi orang lain yang mendengar. Maka berganda salahnya. Dan kita akan bertanggungjawab. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala akan kalam kita. Dengan hati, contohnya, mengapa kamu berkalam? Demikian. Dan difaham oleh orang yang lain. Demikian juga. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi hendaklah kita faham bahawa Tuhan satu-satunya hanya Allah. Dengan dalil naqli, Quran dan hadis, dan juga dengan dalil akli, dengan akal, pemerhatian kita. Tidak dapat dinafikan sama sekali. Bahawa hanya Allah Ta'ala itulah Tuhan satu-satunya selain daripada Allah. Ini alam dan makhluk adalah ciptaannya. Jadi sekianlah dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.